Agenda transformasi digital di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK13 akan menjadi pemangkin penting dalam mencapai daya saing jangka panjang negara. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, memanfaatkan kuasa teknologi kerajaan, GovTech dan inovasi digital akan menambah baik penyampaian perkhidmatan awam, meningkatkan produktiviti dan membina ekonomi yang lebih inklusif serta mampan. Under the 13th Malaysia Plan, digital transformation is not just an economic agenda, but a driver for social progress. By expanding access, strengthening digital skills, harnessing technologies such as AI, we can reduce inequality, uplift living standards, and create opportunities for all Malaysians. Datuk Seri Amir Hamzah berucap pada Majlis Pelancaran Laporan Malaysia Economic Monitor MEM Bank Dunia di Ibu Negara pada Jumaat. Menurutnya, di bawah RMK13, transformasi digital bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi pemacu kemajuan sosial.